Ramai orang yang gagal menabung emas ni bukan kerana tak ada duit, tapi kerana tiada perancangan. Ada juga yang semangat pada awalnya je. Berikut ni saya nak share langkah-langkah yang paling penting untuk kita berjaya dalam membuat tabungan emas ni. Yang pertama, kita kena ada matlamat yang jelas. Tentukan tujuan simpanan emas kita tu seperti untuk dana pendidikan, untuk dana persaraan, untuk kecemasan ataupun sebagai perlindungan untuk nilai harta kita. Yang keduanya, kita kena tetapkan tahun sasaran. Sebagai contoh, tahun 2030. Bila tempoh jelas, disiplin ini lebih mudah untuk kita buat. Yang ketiga, kita kena kira keperluan gram. Anggarkan jumlah gram emas yang diperlukan untuk kita capai matlamat tersebut. Yang keempatnya, kita kena tetapkan bajet kita apabila kita menabung ini. Nilai kemampuan bulanan kita, bukan ikut emosi ataupun ikut harga emas. Yang kelimanya, kita kena aktifkan auto debit dalam akaun emas Gap ini. Auto debit ini ianya akan membantu kita untuk menabung emas secara automatik tanpa perlu kita fikir setiap bulan. Disiplin ini akan terbina walaupun kita sibuk. Yang keenamnya, konsisten lebih penting daripada jumlah. 0.3 ataupun 0.5 gram sebulan tetap kita membina aset jika kita lakukan secara berterusan.